Hari ini dapat kita bertemu kembali dalam daurah tauhid kita untuk siri yang seterusnya insya-Allah. Baik, yang berusaha Al-Fadil Ustaz Narawi bin Andud, pengarah kampus Institusi Latihan Islam Malaysia, ILIM kampus Jelebu Negeri Sembilan, yang berbahagia Al-Fadil yang mulia Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari selaku pengurusi pertubuhan Ikatan Ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah Malaysia Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan pertambahan online kita Ustaz insya-Allah semakin bertambah, mudah-mudahan Allah berkati kita pertemuan pagi ini Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz sudah hadir pada hari ini Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Sudi jemput. Yang dikasihi lagi dihormati kepada Pegawai Kanan JAKIM dan juga kepada staf ILIM kampus Jelebu, dan juga yang dikasihi kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, para peserta online yang sudah hadir pada hari ini dalam daurah tauhid kita insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnia dapatlah kita sama-sama berkumpul pada pagi ini untuk dalam akidah circle daurah tauhid ya secara atas talian pagi ini insya-Allah. Baik, bagi menambahkan keberkatan majlis ilmu kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Baik, alhamdulillah ya rabbal alamin. Sebelum kita nak mulakan Tuan Guru, saya nak umumkan sekali lagi kepada semua peserta, sukacita pihak kami ILIM kampus Jelebu nak mengingatkan untuk kepada semua peserta menjaga etika. Majlis ini secara berlangsung secara online, kekal menjaga tata tertib dan aurat anda kerana sesi kita ini akan dirakam secara online, secara live. Jika tiada keperluan, artinya bukan live, artinya direkodkan. Jadi jaga etika aurat. Jika tiada keperluan, maka mohon matikan fungsi audio. Jika ada keperluan, kalau nak bertanya pada Tuan Guru, maka onkan audio. Dan juga sekali lagi saya memohon jasa baik kepada semua peserta untuk hasrat guru kita, Tuan Guru mengatakan, Guru Raja Ahmad, kalau boleh bukalah, buka video tu untuk nampakkan sesi ini supaya Tuan Guru dapat melihat dan berintegrasi dengan lebih baik untuk daurah kita pada hari ini insya-Allah. Untuk daurah yang kelima. Saya kira peserta pun dah kenal dah Tuan Guru kita. Jadi saya mohon jasa baik kepada semua peserta boleh buka video untuk kita online secara guru dan juga kita mendalami ilmu pada pagi ini insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan kepada Tuan Guru Al-Fadil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis. Tafadhal mashkuran. Silakan Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ala man ala darbihi sar ila yaumil mahsyar amma ba'd. Yang berusaha Tuan moderator kita, pengurusi majlis pada pagi yang penuh barakah ini, Ustaz Muhammad Hafizam dari ILIM Jelebu, pengarah ILIM Jelebu, dan para tuan-tuan pengarah dan asatizah di manapun yang hadir, para penuntut ilmu, wahayyikum bitahiyatul Islam wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi bertemu dalam kesempatan yang Allah izinkan untuk menyambung daurah kita menggunakan buku ilmu akidah yang asas ataupun Al-Khulasah li'ilmi al-akidah. Kita sampai kepada fasal yang kedua. Fasal yang kedua. Iaitu asas-asas ilmu akidah ataupun disebut sebagai mabadi' ilmi al-akidah. Mabadi'. Dasar-dasar prinsip ilmu akidah. Jadi, insyaAllah kita semua mudah-mudahan dalam keadaan bersedialah untuk belajar ilmu akidah ini bagi yang memang terutamanya yang memang baru mula untuk mempelajari ilmu ini ataupun yang ulang kaji. Saya pun tahu mungkin ada tuan-tuan guru yang ada di hadapan mungkin boleh sama-sama berkongsi juga dalam persoalan dan cadangan dan sebagainya. Tujuan dikatakan tadi untuk bukakan video tu agar mereka lebih fokus sebenarnya. Yang mana saya selalu sebutkan kadang-kadang mengaji tak fokus ni berlaku kalau padam. Saya selalu live zaman PKP dulu, memang ada orang sambil makan tempoyak. Nampak tempoyak dia terbuka video dia jadi. Satu keluarga ramai-ramai tengah makan tempoyak. Ya. Dan kemudian saya boleh faham daripada reaksi tuan-tuan dan puan-puan, faham ke tidak? Kan? Kalau saya nampak pengerusi saja ni, pengerusi memang ustaz dah kan. Jadi nampak faham dia tu. InsyaAllah yang lain-lain tu mudah-mudahan lebih banyak saya berkomunikasi untuk faham adakah tuan-tuan dan puan boleh ikut setiap perbahasan itu. Kalau tidak jadi syok sendiri dalam ilmu akidah ni susah sebab kita takut kita cakap seorang-seorang je jadi orang tak ikut dia punya setiap perbahasan. Baik, insyaAllah pada pagi ini definisi ilmu akidah, prinsip ataupun asas-asas ilmu akidah yang pertama kita membahaskan tentang definisi. Jadi ilmu itu untuk kita belajar, maka dia ada mukadimah ilmu. Mukadimah ilmu ini penting supaya orang nak belajar ni dia bersedia untuk belajar apa yang dia nak belajar. Dia ada pendahuluan kepada ilmu. Jadi ulama menyebut pendahuluan kepada ilmu ini minimum 3. Minimum kita tahu 3 benda. Yang pertama al-haddu, definisi ilmu ataupun ta'rif ilmu yang kita nak belajar. Apa ta'rif ilmu yang kita nak belajar? Kalau ilmu akidah, apa ta'rif dia? Yang kedua ialah maudhu', subjek. Subjek ilmu tu apa? Apa benda yang akan menjadi topik perbahasan. Dan yang ketiga ialah samarah, apa kesan belajar? Apa faedah belajar? Kan orang kata, kenapa belajar akidah ni kan? Saya ni bukannya kafir, nak kena tahu akidah Islam. Dia tak boleh beza antara akidah dengan ilmu akidah. Jadi apa faedah belajar ilmu akidah? Bukan faedah mengetahui akidah yang sudah diketahui. Belajar ilmu akidah. Baik. Itu yang 3 utama. Muka surat 18-19. Itu yang utama. Kemudian masuk yang selebihnya 20, muka surat 20 sampai 24 itu. Ini ialah tambahan maklumat yang bagus. Kalau tahu lagi bagus, kalau tak tahu pun tak apa.
Adapun yang penting ini definisi ilmu akidah ni, muka surat 18 itu. Ilmu akidah, apa saja namanya lah. Boleh kata ilmu tauhid, ada kata sifat 20, ilmu usuluddin, ada yang kata usuluddin, ya. Apa saja nama ilmu ini, maka ia merujuk kepada suatu ilmu yang membahaskan tentang perkara kepercayaan keagamaan. Itu kalau ada highlight itu dibolehkan. Dengan dalil-dalilnya yang meyakinkan. Dengan dalil-dalilnya yang meyakinkan. Jadi ilmu ini tentang perkara-perkara kepercayaan keagamaan disebut sebagai aqaid diniyah. Al-aqaid ad-diniyah. Maksudnya perkara yang kita percaya sebagai seorang Muslim. Jadi ilmu ini membahaskan tentang perkara-perkara yang kita percaya sebagai seorang Muslim. Kalau kita percaya, jadi Muslim. Kalau tak percaya, jadi kafir. Ilmu yang membahaskan tentang perkara-perkara kepercayaan keagamaan. Agama di segi Islam lah. Agama dengan makna khas, bukan dengan makna umum. Agama dengan makna umum, millah. Ad-din, Islam saja. Ad-diniyah, Islam saja. Tetapi bukan sekadar itu, beserta dalil-dalil yang meyakinkan. Ini penting. Yang payah dekat sini. Jadi payah dekat sini. Ilmu akidah tu, kita biasa dengar lah akidah tu, rukun iman yang 6 tu, kita biasa dengar. Tapi dalil-dalil nak menyebabkan tidak bergoyang. Bila terutamanya, bila datang syubhat kan, orang petikai benda yang kita percaya. Macam mana nak pertahankan tu. Contoh Allah SWT ada, itu rukun iman. Kata kalau ada, kenapa orang susah? Ya? Soalan. Tuhan kan ada. Tuhan kan maha penyayang. Kalau Tuhan maha penyayang, kenapa ada orang susah? Kan? Dah ada macam tu lah orang tanya. Kata Tuhan, orang Islam ni betul. Orang Islam percaya Tuhan yang betul. Tapi kenapa Palestin tak menang-menang? Kan? Soalan tu. Jadi, macam mana nak menjawab syubhat ini? Jadi ini dalil-dalil yang diperlukan untuk meletakkan keyakinan kita. Dan soalan-soalan cabang itu akan terjawab, walaupun tak terjawab. Tetapi memadai usul kita tu sudah ada dalil. Walaupun kita tak tahu apa hikmah Allah SWT lakukan apa yang dilakukan, tapi kita yakin Allah SWT itu wujud. Dan kita yakin Allah SWT melakukan dengan hikmah. Kerana ada sifat ilmunya yang maha sempurna. Tapi apa hikmahnya tak tahu, tidak merosakkan kita punya akidah. Tapi kita tahu dalil Allah wujud. Apa dalil dia? Kan? Kita tahu dalil Allah SWT maha mengetahui. Jadi itu tidak merosakkan perkara-perkara yang mengganggu kita. Benda-benda yang cabang itu. Ini penting. Ya? Dalil-dalil yang meyakinkan. Kaedah macam fiqah sebut. Kalau air tu cukup 2 kolah atau lebih, kan, maka sikit-sikit najis yang tak mengubah sifat itu kan tidak menajiskan air yang sudah lebih 2 kolah itu. Maknanya akidah itu kalau sudah digabungkan dengan dalil-dalil yang meyakinkan, sedikit-sedikit syubhat itu tidak merosakkan akidah yang sudah lebih 2 kolah tadi. Contohnya begitulah. Maknanya gangguan-gangguan semasa tidak terganggu. Ini dia punya sebab kita belajar dalil. Ya. Cuma adalah beza kadang-kadang ada orang mengaji tak faham. Dia mengaji dalil, dia tak faham. Kan? Bukanlah semua kita boleh faham. Tetapi yang penting kita mengaji dulu. Kalau kita mengaji, kita dengar perbahasan ulama tentang dalil-dalil akidah kita.
Kalaupun kita tak boleh relate dengan dalil-dalil itu, kita tak berapa faham. Kurang-kurangnya kita yakin ada dalil. Walaupun kita tak faham dalil dia. Cukuplah tu. Tahu ada dalil, walaupun tak faham dalil kita, itu pun memadai. Daripada tak faham, daripada tak tahu dalil langsung. Sebab tu ulama' bezakan taklid ni, ada taklid kepada benda yang dipercayai. Ada taklid kepada benda yang dipercayai dan dalil-dalilnya. Dia taklid juga kepada dalil sebab dia tak faham. Itu. Apa dalil Allah tu wujud? Dia kata kebaharuan alam, hudusul alam. Dalil alam Allah ada ialah kebaharuan alam. Macam mana nak relatekan kebaharuan alam tu dengan Allah tu ada? Dia tak boleh relate. Aduh. Tu susah lah dia kata kan. Tapi tuan-tuan guru kata itulah dalil dia. Jadi dia hafal dalil tapi dia tak faham dalil. Tak apa. Yang penting dia tahu ada dalil. Itu tanda dia mengaji. Kalau tak mengaji langsung tak tahu dalil. Kan langsung tak tahu dalil. Ini masalah. Apa dalil Allah ada? Dia tak tahulah. Orang kata Allah ada lah. Kan? Hari ini masalah. Yang tercela ialah kita bertaklid kepada perkara-perkara kepercayaan. Tetapi tidak salah kalau kita bertaklid kepada dalil-dalil yang meyakinkan tadi. Sebab apa? Sebab yang penting kita tahu dalil. Sebab tu dia kata, azam fi taklidi al-madlul lad dalil. Yang tercela ialah taklid kepada madlul, iaitu taklid kepada perkara-perkara kepercayaan. Allah ada. Apa dalilnya tak tahu. Taklid ialah Allah ada. Ini tercela. Tetapi tidak tercela kalau taklid kepada dalil. Maknanya Allah ada, dalilnya alam ini baharu. Habis macam mana nak relate ke alam ni baharu dengan Allah ada? Saya tak tahu. Tapi taklid ajalah alam ini baharu, tanda Allah ada. Itu boleh. Tanda dia mengaji. Nanti Allah fahamkanlah kalau sampai masa. Itu penting mengaji sampai tahap dalil-dalil yang meyakinkan. Jadi jangan putus asa. Jangan rasa saya mengaji tak faham-faham pun. Yang penting selesailah fardu ain tu. Kan? Kita ni nak bagi selesai fardu ain dulu. Dia macam dalam fiqah tak apalah, dalam fiqah taklid pun tak apa kan. Tapi saya bagi beza antara taklid hukum dengan taklid dalil. Taklid hukum dengan taklid dalil. Ada solat tu wajib kan? Solat tu wajib. Apa dalil solat tu wajib? Tak tahu. Ini taklid kepada hukum solat tu. Orang kata solat 5 waktu tu wajib lah kan. Tak tahulah apa dalil dia. Dalam fiqah tak apa. Tapi kalau dalam akidah tak boleh macam tu. Dalam fiqah tak apa. Tapi dia kata, kalau dia taklid kepada dalil macam mana? Dia kata, apa dalil solat 5 waktu tu wajib? Dia kata, Allah SWT berfirman, wa aqimus solah. Dalil tu, wa aqimus solah. Dia kata, okay, mana relate ni? Apa kaitan wa aqimus solah tu dengan kewajipan solat? Dirikanlah solat. Kat mana menunjukkan solat tu wajib? Kalau dia kata, saya tak tahu. Jadi dia tahu dalil, tapi dia tak tahu relate antara dalil dengan hukum tu. Maknanya dia tak tahu istidlal. Bahasa lain dia tak tahu istidlal, wajhul istidlal. Dari sisi mana nak relatekan wa aqimus solah dengan kewajipan solat. Sebab dalam tu dia tak tulis wajibkan, Allah wajibkan ke atas kamu solat. Dia hanya katakan dirikanlah solat saja. Jadi kalimah wajib tu tak keluar pun. Kan? Jadi kalau ulama yang faqih ataupun orang penuntut ilmu yang faham, dia kata wa aqimus solah itu dalil menunjukkan wajibnya solat kerana kaedah mengatakan al-amru yufidul wujub. Perintah menunjukkan kepada kewajipan. Jadi dia tahu istidlal dia, wajah istidlal dia. Sebagaimana tidak ada qarinah yang memalingkan dia daripada makna kewajipan, maka wajib. Jadi kan orang faham istidlal. Kalau dalam ilmu akidah, bagus kalau kita faham sampai istidlal. Inilah maksud ilmu tu. Allah tu ada kerana alam ini
baharu. Macam mana nak relate kan? Alam ini baharu, maka dia sebelum ada dia tak ada. Dia tak ada tu sama ada dia adakan diri dia ataupun ada pihak lain yang adakan diri dia. Kalau dia adakan diri dia, mustahil. Kenapa? Terhimpun dua yang berlawanan. Ada dan tak ada dalam masa yang sama. Saya syarah lajulah sebab belum masuk waktu dia. So, bila diri sendiri menciptakan diri sendiri mustahil kerana terhimpun dua berlawanan, maka ada pihak lain yang menciptakannya. Ini pihak lain ini adalah Allah. Contoh, ini ialah istidlal, wajhul istidlal. Tapi kalau tak faham sampai tahap itu pun, memadai, faham, dalil Allah wujud ialah alam ini baharu. Alam ini baharu. Habis dekat situ. Itu makna dalil-dalil. Kemudian perkara kepercayaan itu disebut sebagai aqaid diniyah. Sudah saya sebutkan tadi. Ia terbahagi kepada asas dan cabang. Asas ini kalau tak percaya kafir. Asas kalau tak percaya kafir. Asas kalau tak percaya kafir. Kemudian kalau cabang, maka ulama khilaf lah dekat situ. Kalau cabang, ulama khilaf. Boleh, ada yang kata, ada yang disabitkan, ada yang tidak dan sebagainya. Beza pendapat di kalangan ulama. Maka tidak menjejaskan iman kalau perkara cabang. Begitu. Maka agama Islam adalah agama Allah yang terakhir. Diutuskan kepada Nabi SAW yang terakhir. Ini kita kena pegang daripada awal. Untuk menjadi kefahaman kepada kita, agama Islam ni terakhir. Maknanya tak boleh kita buka ruang. Walaupun agama Islam ni agama daripada Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ada Nabi Melayu pula. Tak boleh. Kita dah habis dekat situ dah. Aqaid diniyah itu ialah yang terakhir. Kepercayaan keagamaan ni yang terakhir. Tak ada dah Nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa subjek yang dibelajar? Apa yang subjek yang dipelajari? Apa subjek yang kita nak belajar dalam ilmu akidah? Ulama kata 3. Asalnya 2 saja. Asalnya kalimah syahadah itu. Asyhadu an la ilaha illallah, iaitu tentang ketuhanan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu tentang kenabian. 2 tu asal. Sebab tu dalam kitab Ummul Barahin dia syarahkan 2 benda ni. Tentang ketuhanan dan tentang kenabian. Dikaitkan dengan kalimah syahadah itu. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu ialah subjek yang pertama, ketuhanan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW ialah utusan Allah tentang kerasulan. Maka kerana itu ada orang membahaskan ilmu ini ilmu sifat 50 misalnya kan. 20 wajib bagi Tuhan, 20 wajib mustahil, 1 harus 41. 4 wajib, 4 mustahil dan 1 yang harus bagi Nabi. 9 campur 41 jadi 50. Ini teori. Ilmu 50. Subjeknya tentang 50 benda ni. Tapi dalam perbahasan umum ilmu akidah, ditambah lagi lah 1 subjek. Subjek itu subjek as-sam'iyat yang ketiga. As-sam'iyat ini ialah perkara-perkara gaib yang didatangkan oleh Nabi SAW. Dia cabang kepada keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tak boleh beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW saja. Kita kena beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka menjadi cabang daripada keimanan kepada kenabian ialah keimanan kepada perkara gaib. Tapi ulama keluarkan iman kepada gaib itu, dikeluarkan menjadi 1 subjek lain. Maka disebut sebagai as-sam'iyah. Baik, kesan belajar ilmu akidah ni apa dia? Manfaat seseorang belajar ilmu akidah adalah dapat memelihara akidah, kepercayaan dia lah, mu'taqad dia itu.
daripada syak dan syubhat. Syak ni dari dalam kaitan. Syak. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia ada keraguan. Syubhat ni dari luar. Syubhat dari luar yang selalu orang-orang bahas ataupun tulisan-tulisan kan yang mengganggu iman dia. Jadi untuk pertahankan iman daripada gangguan syaitan allazi yuwaswisu fi sudurin nas, itu zikir. Nabi SAW ajar zikir. Ya. Tapi untuk melawan kepada syubhat luar, tak boleh zikir, kena fikir. Kena fikir. Jadi ilmu akidah ni ilmu fikir. Zikir tak apalah. Syaitan datang lintasan, auzubillah minasyaitanir rajim. Dia pergi. Tapi kalau orang syubhat etis datang kepada kita, Tuhan ni ada ke? Mana ada dia bahas-bahas. Dia baca auzubillah minasyaitanir rajim. Tak pergi dia. Masih di situ. Sebab dia tak terkesan lah dengan apa yang kita baca. Mungkin dia pun baca lagi elok daripada kita. Ramai je orang-orang yang murtad misalnya. Kan? Mungkin lebih mahir Quran. Orientalis pun yang 30 juzuk pun ada. Kita itu ajalah 3 kul ajalah. Kan adalah sikit-sikit juzuk amal tu kan. Ada yang lebih hebat daripada kita. Orientalis. Tapi dia tahu macam mana nak meragukan orang kepada Islam. Baik. Maka kita belajar benda tu, nak jaga diri daripada was-was dalaman yang bawa syak ataupun syubhat luar. Selamat daripada siksaan neraka disebabkan kesalahan akidah. Maknanya orang dah jaga solat, dah jaga puasa, semua ibadah dia buat, semua maksiat dia tinggalkan, tahu-tahu dia masuk neraka juga, waliyazubillah. Apa pasal? Akidah dia ada salah. Ini tak takut dah tu. Kita dah jaga betul-betul lah ibadah kita. Tapi iktikad pula ada masalah. Dia percaya Tuhan atas langit, duduk atas langit pula. Kan? Habis. Masuk neraka juga. Bahkan kesalahan akidah ini maksiatnya lagi besar daripada kesalahan fiqh. Kerana dia bid'ah. Dosa lebih besar daripada maksiat ialah bid'ah. Ini maksud. Dosa bid'ah lagi besar daripada maksiat. Maknanya dosa bid'ah akidah ni. Bukan baca Yasin malam Jumaat ramai-ramai. Ini ada. Baca Yasin malam Jumaat ramai-ramai ni bid'ah. Ini lebih dosa daripada konsert nyanyi-nyanyi. Itulah tak faham. Yang kata bid'ah lebih besar daripada maksiat ini ialah salah dalam usul agama, akidah kita tu. Wa'iyyazubillah. Jadi, belajar akidah untuk selamatkan mudah-mudahan. Jadi, faktor menjaga akidah kita ni dua. Pertama, pergantungan hati kita kepada Allah. Itu penting. Yang kedua, mengaji. Adalah asbab. Macam kita memandu jugalah kereta. Kan? Memandu kereta ada dua lah cara nak menjaga diri kita. Pertama, kita baca doa dah dulu sebelum memandu. Yang kedua, barulah pakai tali pinggang. Barulah keselamatan memandu. Begitu juga akidah. Kalau orang baca doa saja, tapi tak pakai seatbelt, tak ada lampu tengah malam nak bawa, side mirror pun tak ada, kita pun tak nak naik dengan dia. Kan? Begitu juga akidah orang kalau dia tidak mempersiapkan dirinya. Bacalah doa macam mana pun tapi tak mengaji, maknanya tidak bersungguh lah jaga akidah tu. Kan? Macam duduk dalam rumah tapi pintu terbuka sebelum tidur malam, macam nak mengundang pencuri masuk aja. Kan? Akidah kita begitu juga. Kalau kita percaya tapi tak ditutup dengan ilmu-ilmu, jadi masalah. Habis tiga pendahuluan ataupun tiga asas. Kemudian apa kelebihan ilmu ini? Kelebihan ni tambahan lah kepada
tiga yang dah dijelaskan. Apa kelebihan ilmu ini? Kelebihan ilmu ini ialah ilmu ini ilmu yang paling mulia dan paling utama untuk kita belajar. Paling mulia dan paling utama. Dua benda ni kita ambil, take note. Paling mulia kerana subjeknya mulia. Apa subjeknya? Tentang Allah dan Rasul. Apa yang lebih mulia daripada Allah dan Rasul? Tak ada. Maka subjek ilmu akidah ialah tentang ketuhanan dan kenabian. Maka dia ialah ilmu yang paling mulia kerana subjeknya paling mulia. Ilmu fiqah pun tentang perbuatan hamba. Perbuatan hamba ni taklah semulia tentang ketuhanan, kan? Mulia juga ilmu fiqah ni, penting kita nak sembah Allah. Tapi tentang perbuatan kita. Ilmu akidah tentang Allah dan perbuatan-perbuatan dia. Jadi lebih mulia lah ilmu akidah. Begitu. Dan lebih utama tu maksudnya dia fungsi dia paling besar. Kerana nak selamatkan orang daripada kekal dalam neraka. Iman ini masalah kekal dalam neraka ataupun tidak, kan? Orang yang kekal dalam neraka kerana kufur. Yang nak menyelesaikan kufur dan bawa kepada iman itu apa? Akidah. Jadi akidah membantu kita menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka. Waliyahzubillah. Kalau fiqah, orang tak mengaji, orang tak solat, tak adalah kekal dalam neraka. Kan? Selama mana dia tidak ingkar. Dia tidak ingkar apa? Tidak ingkar kefarduan solat. Tapi dia tak solat sampai meninggal. Ada kemungkinan tak masuk syurga? Ada. Bahkan, boleh tak dia masuk syurga tanpa masuk neraka? Kalau Allah maafkan. Mana aci dia tapi dia tak semayang. Mana ikut aci kita pula? Allah nak ampunkan. Kita sakit hati. Kenapa? Tapi saya pernah solat. Kan pahala tu tinggilah sikit dalam syurga tu. Tapi saya tak puas hati lah. Patut neraka juga tu. Kan ada orang macam tu. Tak boleh lah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah semua terdedah kepada keampunan Allah. Walaupun dosa besar itu kita yakin, iktikad kita wajib kita itu bertaubat. Wajib. Tetapi Allah tidak wajib mengampunkan hanya kepada orang yang bertaubat. Allah mengampunkan siapa yang dia nak. Allah tidak syaratkan keampunan Allah taubat. Tapi kita secara syariat, dosa besar wajib taubat. Itu kan syariat. Allah tidak ikut syariat. Allah di atas syariat. Kan? Allah SWT punya hakikat. Innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Itu kaedah dah ada. Dosa syirik Allah tak ampun. Selain itu Allah ampun. Sebab tu penting. Takut kita selamatkan kita itu, nak selamatkan kita daripada kekal dalam neraka, kena belajar ilmu akidah. Kemudian sumber ilmu ini, apakah sumber pengambilan dia? Pandai-pandai ke, buat-buat fikir ke, ataupun apa ke, tak. Pengambilan, kita kena dalam bab ini ada dua masalah. Masalah pertama, sumber pengambilan. Masalah kedua ialah pendalilan. Tu. Yang pertama ialah sumber pengambilan. Yang kedua pendalilan, mendalilkan dia. Jadi sumber pengambilan, kita ambil mana perkara-perkara kepercayaan ini? Mana kalau tak percaya kafir. Sumbernya ialah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Ini sumber akidah. Ada kias ke? Tak. Kias tu masuk fiqah. Dalam usul akidah tak ada kias. Dalam furu' ada. Tapi kita cerita pasal usul akidah. Usul akidah. Usul akidah, Al-Quran yang jelas. As-Sunnah yang jelas.
qat'iyatus subut wa dalalah, jelas dan memang diyakini daripada Allah dan Rasul. Sanadnya mutawatir. Kemudian lafaznya tidak membawa kepada sebarang yang tidak sesuai. Dipanggil yang sahih lagi soreh. Yang sahih nisbahnya kepada Allah dan Rasul, dan soreh jelas makna dia. Tidak mengandungi kemungkinan makna lain. Maka itu sumber pengambilan dia. Dan ijma'. Apa makna ijma'? Ijma' seluruh umat Islam atas menetapkan perkara itu. Ijma' al-ummah. Maka orang yang tak percaya perkara-perkara kepercayaan yang lahir daripada Al-Quran, sunnah dan ijma' ini hukumnya kafir. Ijma' ummah. Ijma' seluruh ulama Islam. Tapi kalau tidak terima ijma' ahli sunnah wal jamaah, hukumnya ahli bid'ah. Kalau tidak terima ijma' ahli sunnah wal jamaah, hukumnya bid'ah. Tak dikafirkan, tengok dia punya kategori apa yang dia ingkar lah. Tapi kesimpulannya, dalilnya Al-Quran, sunnah dan ijma'. Kata Asy'ariyah pakai akal, itu bukan pada sumber pengambilan, itu pada pendalilan. Adapun cara pendalilan, turukul istidlal, itu termasuk jugalah hujah akal. Kita ambil Allah tu wujud, tahu dah daripada mana Allah wujud. Memang kita tahu Al-Quran memang cakap Allah tu wujud. Tapi macam mana nak mendalilkannya pakai akal? Alam ini baharu sekian. Itu dalil. Ya. Sebab tu kita kata Allah wujud, bukan pencipta wujud. Kan? Alam ini menunjukkan ada pencipta. Tapi yang kita sabitkan bukan semata pencipta. Yang kita sabitkan ialah Allah. Kalimah Allah datang mana? Daripada Quran lah. Takkan daripada hukum akal. Hukum akal tak boleh mengeluarkan Allah tu, Tuhan itu namanya Allah. Kan? Serta ilmu akidah kita diambil daripada Al-Quran, sunnah dan ijma'. Tapi cara mendalilkannya itu pakai akal. Kenapa pakai akal? Kita dah bahaskan dalam daurah yang pertama. Penting mendalilkan dengan akal ni sebab akal ni dekat dengan kita semua. Akal dekat dengan kita semua. Terutamanya kalau nak mengajak orang bukan Islam kan. Kita bahas dengan akal. Tuhan ini mesti Maha Esa, dia tak boleh ada tiga kan. Nanti bergaduh-gaduh kan. Allah SWT yang menggunakan dalil akal ini juga dalam wahyu. Lau kana fihi alihatun illallah lillah fasadata. Kalau ada di alam langit dan bumi ini dua Tuhan atau lebih daripada satu Tuhan, akan binasalah langit dan bumi ini. Allah pun dalam wahyu dia mengajar logik. Allah pun dalam wahyu dia mengajar logik. Nabi Ibrahim pun dalam kisah Nabi Ibrahim yang disampaikan dalam wahyu Allah pun mengajar logik. Orang suruh dia sembah berhala, dia kata, adakah aku perlu sembah Tuhan yang tak beri manfaat dan mudarat? Dia kata, tak naklah, Allah SWT berfirman. Dia tak cakap macam tu. Kan? Kita sembahlah berhala. Nabi Ibrahim kata, Allah SWT berfirman bahawasanya, tak. Apa pula ceramah pula ni kan? Tak, dia hanya terus pergi kepada logik. Kenapa aku nak sembah yang tak ada manfaat mudarat? Apa macam mana dia buktikan? Orang pergi pesta, dia pergi hancurkan berhala. Penat. Apa saja hancurkan berhala? Bukan nak pakai dalil wahyu, nak pakai dalil akal lah. Kan? Jadi Al-Quran sendiri syarat membentangkan dalil akal. Tiba-tiba Asy'ariyah menggunakan dalil akal, dia kata, ini Aristotle, ini Yunani. Apa cerita? Allah SWT yang guna dulu. Takkan Allah SWT Aristotle pula pakai? Tak ada. Ini orang tak faham
kebijaksanaan, kearifan Asy'ariyah Maturidiyah. Dia tak faham. Dia tak faham. Sayang. Al-Quran yang menunjukkan ke arah akal, tiba-tiba dia kata kita ni ikut Yunani pula. Mana sampai kat situ pula. Baik. Kemudian peranan akal tu, muka 21 dah masuk topik yang ada kaitan. Peranan akal 21 tu. Akal ni kebolehan dalaman manusia yang membawa kita kepada perkara-perkara daruri yang boleh kita capai dengan akal kita. Dengan kaedah berfikir. Akal ini satu instrumen dalam diri kita. Macam mana? Wallahu'alam. Ada yang kata akal itu ialah terletak pada roh. Kan? Ada kata akal itu terletak pada otak. Kan? Otak lain, akal lain. Otak lain, akal lain. Sebab apa? Sebab binatang ada otak. Ada otak tak? Kata pesan otak burung unta lebih kecil pada mata dia lah apalah. Ini kan orang saya dengar lah anak-anak semua bercerita. Dia kata tak payah kisahlah otak binatang tu. Yang penting kita pakai otak kita. Kan? Ada otak binatang besar, ada otak kecil. Jadi otak ni tempat simpan maklumat. Apa yang panca indera dia dapat, dia simpan. Tapi akal ini fungsi dia untuk memproses maklumat yang dapat tu. Menghasilkan maklumat baru. Itu binatang tak boleh buat tu. Binatang tak boleh improvise. Apa yang dia simpan dia tak boleh. Tiba-tiba sarang burung tiba-tiba jadi banglo ke jadi dia burung tak boleh inovasi tu, tak boleh. Macam tu dia belajar macam tu lah. Daripada keturunan pertama sampai keturunan sekarang dia punya bentuk sarang burung macam tu. Dia tiba-tiba tak jadi kondominium ni sarang burung apa pula tak. Itu manusia lah buat dalam itu. Jadi manusia boleh. Allah bagi dia kemahiran, kemudian dia improvise dia. Jadi antaranya ialah benda-benda yang ada menunjukkan kepada benda-benda yang tak nampak. Benda-benda yang nampak menunjukkan kepada benda-benda yang tak nampak. Macam saya dah sebut itu kan. Saya sebut orang pembersih macam mana pun kalau rumah dia sepah, pembersih macam mana pun kan. Kalau dia keluar pergi pasar malam dalam keadaan rumahnya ditinggalkan bersih. Kemudian bila dia balik rumah dia tengok rumah dia sepah. Padahal sebelum keluar pasar malam dia dah kemas elok pembersih. Tiba-tiba bila dia balik rumah dia sepah. Dia telefon cleaner ke dia telefon polis? Ada yang boleh jawab? Tak ada jawab ni. Ada orang tak ni? Polis. Polis. Telefon polis kerana nampak apa yang tak nampak. Nampak iaitu ada orang masuk rumah dia. Macam mana pula dia nampak ada orang masuk rumah dia, dia tak nampak apa. Itu kan daripada kemas kepada sepah. Ini kan tanda. Benda yang sini tu nampak. Benda yang nampak sepah. Benda yang tak nampak ialah ada orang masuk. Tapi dia tahu tak ada orang, dia tahu. Kenapa? Daripada kemas berubah kepada sepah, mesti ada yang menyepahkannya. Itu. Setiap perubahan mesti ada yang mengubahnya. Inilah dalil lebih besar. Alam ini berubah. Pagi, petang, siang, malam, kita ni berubah. Daripada tak boleh berjalan, sampai berjalan berlari, sampai tak boleh jalan balik. Kan? Ini semua perubahan. Tidakkah menunjukkan kepada ada yang mengubahnya? Itulah Allah. Nampak? Jadi dia dilihat macam tu. Akal kita ada kebolehan itu. Benda yang tak nampak tetapi tandanya jelas menunjukkan kepada yang tak nampak itu. Sebab itu yang tak nampak lebih ketara daripada yang nampak. Yang tak nampak lebih ketara. Sebab tu
Bila orang minum pukul 3 pagi, ambil air dalam gelas yang penuh, dia letak dekat atas meja dia. Tiba-tiba dia pergi tandas, dia tengok gelas dia dah habis air. Agak-agak dia nak sambung baca ke dia pergi tidur. Ni siapa pula minum air aku ni kan? 3 pagi ni kan. Jadi, ketaranya benda yang tak nampak itu lebih. Dia tak ada cakap, isi balik lah kan. Dia terus tak jadi nak baca dah. Aduh, tak jadi nak baca, tidur lah. Kan? Sebab ketara, perubahan tu ketara dan menunjukkan kepada ada yang mengubah. Ya. Baik, ini akal. Jadi Allah SWT pun menjelaskan di dalam Al-Quran banyak peranan-peranan akal ini. Ada satu kitab membahaskan tentang dalil-dalil akal dalam Al-Quran. Saya dah senaraikan tapi tak adalah dalam buku ni. Ya, nanti jadi besar. Saya senaraikan dalam buku saya satu lagi, buku akidah yang tebal. Ya. Ini buku akidah ni ringkas. Alhamdulillah, insya-Allah saya tengah siapkan satu buku akidah 5 jilid. Ya, membahaskan antaranya ialah semua dalil-dalil ayat Quran yang menceritakan tentang dalil akal. Banyak. Antara yang masyhur ialah muka surat 22 itu. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata itu. Itu masyhur dan digunakan. Inilah dalil yang menunjukkan pendalilan akal itu dituntut dalam agama. Bukan sahaja digunakan, bahkan dituntut. Dituntut. Kenapa? Kerana ia lebih dekat dengan manusia. Lebih dekat dengan manusia. Ketika Allah SWT menyebut kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, itu orang kafir tidak boleh mendatangkan bukti tulisan. Tidak boleh datangkan bukti scripture kerana akan saling bertentangan. Tetapi yang mereka perlu datangkan ialah dalil akal. Sebab itu dalam Islam, dalam akidah kita kalau sebut burhan, maknanya dalil konkret daripada akal. Dalil konkret daripada akal. Sebab itu disebut umul barahin. Dalil-dalil konkret daripada akal. Sebab akal kita boleh sepakat. Dalil wahyu, nanti orang Kristian dia kata ini wahyu saya. Kan? Dalil Buddha kata ini wahyu saya. Ini Hindu kata wahyu saya. Semua cakap benda yang berbeza contohnya. Mana satu wahyu yang betul? Susah. Letak tepi semua kalam-kalam yang didakwa wahyu. Kita pakai akal. Ta'alau ila kalimatin sawak. Mari kita bersama pada apa yang menjadi common ground. Mana kita punya titik persamaan, di situ kita bincang. Ini Allah SWT datangkan satu titik, titik persamaan. Semua orang pakai akal boleh menunjukkan kebenaran. Ada orang kata dalam bab ketuhanan ni tak boleh pakai akal. Memang untuk faham Tuhan tak boleh faham akal, tak boleh pakai akal. Tetapi untuk mensabitkan kewujudan dia dan kesempurnaan dia boleh pakai akal. Bahkan Nabi Ibrahim AS sering menggunakan hujah-hujah akal untuk mensabitkan kesempurnaan Allah. Kan? Ada yang beriman kepada bintang, matahari, bulan sebagai Tuhan. Akhirnya dia kata, aku tak suka Tuhan yang hilang-hilang. Kan? La uhibbul afilin. Aku tak suka Tuhan yang kejap ada, kejap tak ada. Kan? Ketika Namrud kata, aku boleh hidupkan dan boleh matikan. Dengan panggil satu orang dipenggal, satu orang dimaafkan. Maka Nabi Ibrahim pergi kepada hujah yang lebih tinggi. Tuhan aku, fa'innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Allah jadikan matahari itu terbit daripada timur. Kalau kau hebat, kau datangkan daripada sebelah barat. Tak boleh dia. Kan? Ini hujah akal. Dia bukan kata Allah SWT berfirman. Tak adalah macam tu dengan Namrud. Tak nampak. Ini ialah cara berdialog. Wala Nabi Ibrahim ikut Aristotle. Tak ada Nabi-Nabi pun yang ikut Aristotle. Kita ikut Nabi-Nabi ini. Kita bukan ikut Aristotle. Aristotle tu kebetulan sahaja ikut para Nabi punya kaedah juga. Pakai akal. Jadi kita ambil lah. Dia dah tolong susun. Tapi bukan sebab dia. Kan? Macam matematik lah. Kalau matematik. Pythagoras dah susun dah. Cara dia. A dalam kuasa 2 tambah B kuasa 2 kan. Teori Pythagoras. Sama dengan C kuasa 2.
Okey, kita ambil. Jadi kita ni kafir pula ke? Itu dah orang susun. Tapi nak kira teori Pythagoras tu kena tukar teori lain. Dah benda dah siap, pakai aja lah. Kan? Matematik yang tu dah terhimpun, kita pakai dalam kitab Faraid. Faraid lah kan? Faraid, ilmu Faraid. Itu kan orang-orang dulu yang susun. Kan? Jadi tak menjadikan kita Aristotle ke, jadikan kita Hindu ke. Jadi ilmu mantik dan ilmu matematik, kedua-duanya ilmu manusia. Tak boleh kita nafikan, tapi kedua-duanya dituntut dalam Islam. Baik ilmu mantik, baik ilmu matematik. Maka dalam kesempatan ilmu mantik itu atau pakai hujah akal, ada 3 hukum. 3 hukum akal. Ini penting. 3 hukum akal. Ada yang dikatakan wajib akli. Wajib akli ni benda yang tak boleh tak ada. Benda tak boleh tak ada. Ada yang dikatakan mustahil akli. Benda yang tak boleh ada. Dan ada yang jaiz akli. Boleh ada, boleh tak ada. Secara akal kita. Akal ni dia menyukat hakikat. Akal ni dia menyukat hakikat. Ya. Boleh baca lanjut dari muka 22, 23 tu. Ya. Akal ni dia bukan menentu hukum, dia membaca hukum saja. Dan kita kata akal ni menjadi sumber hukum pula. Tak, akal bukan sumber hukum. Akal ialah alat yang menjadi ukuran, menjadi kayu ukur. Kita dah jelaskan sebelum ni, betul? Saya sudah jelaskan selesai. Ya. Manusia itu ketika memahami sesuatu hakikat, dia kata sesuatu itu sama ada mesti atau tak semestinya. Sesuatu itu sama ada mesti ataupun tak semestinya. Maka tak semestinya dinamakan sebagai jaiz. Boleh ada, boleh tak ada. Sesuatu itu sama ada mesti ataupun dia panggil darurah ataupun jawaz. Sesuatu itu sama ada mesti, darurah ataupun jawaz. Jawaz tu boleh ada, boleh tak semestinya. Jadi tak semestinya ini dinamakan sebagai jawaz. Boleh ada, boleh tak ada. Maka semestinya terbahagi kepada 2. Semestinya ada, namanya wajib. Semestinya tak ada, namanya mustahil. Habis. 3 aja. Nampak? Cara fikir manusia begitu. Sesuatu itu sama ada mesti ataupun tak semestinya. Kalau tak semestinya namanya jaiz. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Mesti pula terbahagi kepada 2. Mesti ada namanya wajib. Mesti tak ada namanya mustahil. Jelas? Habis. Jadi akal kita tak ada dah keempat. Apa keempat? Tak ada dah. Yang keempat tak ada dah. 3 ini aja. Ya. Baik. Maka yang jaiz ini, benda yang jaiz ini, yang dihukumkan dengan jaiz akli ini ataupun jawaz akli ini disebut sebagai mumkinat. Mungkinat inilah benda-benda yang boleh ada, boleh tak ada. Kalau Allah adakan namanya makhluk. Kalau Allah tak adakan, Allah tak ciptakan namanya mungkin. Mungkin benda yang boleh ada, boleh tak ada. Jadi kita tutup dengan hukum belajar ilmu akidah. Belakang itu hukumnya ialah wajib fardu ain kepada semua mukallaf. Yang boleh kalau mengaji dia faham. Macam mana nak tahu dia mengaji dia faham? Cubalah mengaji dulu. Kalau dia tak faham juga, mudah-mudahan Allah beri dia keuzuran. Tetapi dia dah selesai belajar, Alhamdulillah. Ya. Maka wajib mengaji sekurang-kurangnya selesai fardu ain ialah dalil ijmali, dalil ringkas. Apa makna dalil ringkas? Dalil yang tidak difahami istidlal dia. Dalil yang tidak difahami istidlal dia. Apa dalil Allah wujud? Alam ni baharu. Macam mana kata alam ni baharu tunjuk kepada alam ni Allah tu wujud? Saya tak tahu. Tahulah tu dalil. Iaitu alam ini baharu. Menunjukkan Allah ini ada. Macam mana nak relate kan? Saya tak tahu. Kan? Itu tahu dalil ijmali. Kalau dia jelaskan lagi, benda baharu ni dia pernah tak ada. Bila dia pernah tak ada, sama ada dia yang mengadakan dirinya ataupun selainnya yang mengadakan dirinya. Ini ialah dalil tafsiri. Siapa sampai kepada dalil tafsiri, maka sampai kepada maksud ilmu. Tapi siapa tak sampai kepada dalil tafsiri, dalil terperinci,
Dalil ringkas pun sudah sampai kepada kesan belajar. Okeylah. Selesai daripada tuntutan fardu ain tu. Macam orang semayang lah, semayang tak khusyuk. Selesai tak semayang? Selesailah. Kan? Tapi pahala dia macam mana? Wallahu a'lam, tak tahu. Tapi tak sampailah maksud solat tu. Maksud solat apa? Akhimi solah li zikri kan. Dirikan solat untuk ingat Allah. Tadi dekat luar solat ingat Allah lagi. Masuk solat dah hilang Allah dah. Keluar solat baru. Oh solat tadi. Kan? Itu berlaku. Adakah merosakkan solat punya tujuan? Tak. Selesailah solat tu. Tapi maksud dia tak sampai. Maksud tak sampai tak apa. Tapi kesan solat tu terhasil. Iaitu gugur tanggungjawab solat. Begitu juga mengaji. Mengaji tak faham terhasil gugurnya tanggungjawab mengaji. Walaupun belum sampai maksud. Teruskan belajar. Teruskan. Adapun hukum belajar ilmu kalam iaitu ilmu akidah yang terperinci. Ilmu kalam ni ialah ilmu akidah dengan dalil-dalilnya, dengan istidlalnya dan dengan hujah-hujah orang lain dan boleh menjawab hujah-hujah orang lain. Ilmu kalam ni dipanggil ilmu akidah tempur. Ilmu akidah tempur. Dia mengaji hujah dia mahirkan dan dia mengaji hujah lawan dan dia tahu macam mana nak jawab balik. Ilmu akidah tempur. Fardu kifayah. Kalau dalam Malaysia mestilah ada juga orang yang boleh kan. Sekurang-kurangnya satu kawasan besar, satu daerah adalah mutakallim. Ini saya dah bincang dengan banyak dah mufti Perak, mufti wilayah pun saya jumpa. Maknanya kena ada pengkaderan ke arah ilmu kalam ni. Sebab kadang-kadang masjid ni penolong pendaftar nikah ada. Tapi yang mahir akidah tak ada. Orang nak murtad dah ni. Kan? Dia kata kami tak ada nak nikah boleh lah. Dia fikir pasal nikah tak lagi. Orang tu dah nak murtad dah. Jadi kalau boleh setiap satu kawasan besar masjid jami' itu ada mutakalim dia yang mahir akidah. Itu insya-Allah mudah-mudahan. Habis kita. Kalau ada soalan silakan. Nanti kita masuk pada bab ketuhanan. Bab ketuhanan tu daripada 27 sampai 63 tu. Tapi kita tak baca semua lah sebab dia ada yang dalil-dalil semua tu boleh baca sendiri. Ada soalan? Ni jelas setakat ni sampai 24 tu. Ada soalan? Saya buka dulu Tuan Guru soalan. Mungkin kefahaman kita lah orang awam Tuan Guru, termasuk saya dan mungkin rakan-rakan peserta online untuk pada perkara wujud tu Tuan Guru, untuk kita sabit pada amrun itibari. Kefahaman mereka dia kata kalau ada sungguh pada fikiran, adakah boleh kita terima pada akal sedangkan nak hujat? Mungkin Tuan Guru boleh cerah pada perkara ada sungguh lagi sungguh dan ada pada zihin. Mungkin peserta boleh untuk bicara perkara soalan. Terima kasih Tuan Guru. Ya, soalan ni macam mana soalan ni tadi? Artinya kita nak sabit ada lagi sungguh dan juga ada pada fikiran. Sebab mereka kata kalau ada mesti ada zat dia. Kalau tak ada kita tak payah sabit pada hukum akal. Adakah macam mana Tuan Guru kita nak katakan? Ramailah. Mungkin pada saya, mungkin pada orang awam juga. Ya, saya Tuan Guru. Baik, dia begini. Bila kita belajar akidah, kita kena tahu yang kita belajar ialah maklum. Benda yang kita tahu. Benda yang kita tahu ni, dia minimum ialah dua benda yang kita tahu. Benda yang kita tahu sama ada dia tu ada di luar kita secara realiti. Kalau kita tak tahu pun benda tu ada. Ini namanya ialah maujud. Benda ada. Benda ada tu ada di luar fil a'yan, wujud fil a'yan. Ada di luar kita. Ada namanya makdum. Makdum tu benda memang tak ada dekat luar langsung. Benda yang tak ada dekat luar langsung. Tapi benda yang tak ada dekat luar, macam mana kita tahu kalau dia tak ada? Kan? Macam mana kita tahu benda yang tak ada padahal dia tak ada? Sebab yang kita bahaskan bukan tentang dia ada tak ada. Yang kita bahaskan apa yang kita tahu. Pengetahuan kita termasuk benda yang tak ada di luar. Contoh apa? Contoh,
seorang bujang. Kita faham tak makna bujang? Apa makna bujang? Nafi dia kahwin. Tak ada pasangan, tak ada suami, tak ada isteri. Kan tak ada, macam mana boleh tahu? Pengetahuan kita ni boleh mengetahui benda tak ada kerana benda tak ada pun boleh dibezakan. Itu dia panggil. Syarat untuk sesuatu itu diketahui ialah mumayyiz. Adanya pembezaan antara satu benda yang tak ada dengan tak ada. Contoh, tak ada abang sama tak dengan tak ada adik? Tak sama kan? Tak ada abang ataupun kakak namanya sulung. Tak ada adik namanya bongsu, betul? Jadi kenapa kita boleh bezakan antara tak ada dengan tak ada? Sebab kita tahu tak ada abang satu makna, tak ada adik satu makna, kan? Walaupun keduanya tentang tak ada. Okey, faham? Jadi yang kita mengaji sebenarnya adalah pengetahuan, maklum. Tanpa mengambil kira benda tu ada ke tak ada, dua dulu. Jadi bila dia kata kalau benda tu tak ada, tak payah sabit. Macam mana pula? Benda tak ada pun boleh kita sabitkan. Sabit tu berlaku kepada pengetahuan. Sabit tu berlaku pada hukum. Si Ahmad bujang. Padahal si Ahmad tak ada suami. Tak ada isteri. Tak ada pasangan. Si Ahmad sulung. Padahal sabit bagi si Ahmad tak ada abang, tak ada kakak. Tak ada lah. Tapi sabit tak sabit. Okey, nampak? Faham tu dulu. Yang kita bahas ialah maklum itu. Benda yang kita tahu. Kemudian kita sabitkan secara hukum, maka benda yang tak ada pun boleh disabitkan. Kalau boleh dibezakan. Dibezakan. Tak ada ayah, namanya anak yatim. Tak ada anak, namanya mandul. Kan? Tak ada lah tu. So, cuma benda-benda yang tak ada ini boleh difahami. Bila boleh difahami, boleh disabitkan. Tak syarat benda tu ada baru boleh sabit. Kemudian jadilah iktibari. Kalau benda tu tak ada dekat luar, tapi kita sabitkan dalam kepala kita saja, namanya iktibari. Jadi benda yang maklum di luar, tetapi kita sabitkan dalam kepala kita, namanya iktibari. Semua sifat salbiah, mafhumnya maklum, makna yang tak ada pada Allah. Tetapi disabitkan bagi Allah secara iktibari. So, iktibari ni ialah apa yang hanya ada pada kepala kita. Contoh keayahan seseorang. Keayahan seseorang ialah nisbah antara ayah dengan anak, betul? Dia ada tak dekat luar? Dia tak ada. Sifat keayahan tu tak ada dekat luar. Yang ada ialah dia dengan anak dia. Tapi keayahan itu kita yang kaitkan. Okey, hubungan dia ni dengan dia ni ialah keayahan. Hubungan dia ni dengan ayah dia, keanakan. Itu iktibari. Semua benda-benda itu iktibari. Tidak ada di luar. Contoh, kita tengok apple ada 5 biji. Di luar adalah keindividuan apple itu. Satu. Dalam kepala kita jumlahkan jadilah 5 apple. Tapi dekat luar tidak ada 5 apple. Dekat luar adalah 1. Dekat luar tak ada bilangan pun. Dekat luar hanyalah apple. Bila kita bilang, jadilah bilang. Faham? Kita tak boleh memaksa dekat luar ada 5 biji apple. Kalau orang tu tak nak bilang, tak jadilah 5 bagi dia. Faham? Adat iktibari, semua benda iktibari. Yang ada di luar kita ialah keindividuan seseorang. Apple. Si fulan kan. Bila kita jumlahkan berapa orang dalam kelas ni, termasuk guru ke tak termasuk guru, lelaki saja ke, perempuan saja ke, itu kan nisbah, itu kan relatif. Terpulang kepada dia nak kira siapalah. Kan? Ada orang kata dalam kelas ni 219. 220. Berdasarkan view ni kan 219. Tapi mungkin ada satu kamera ada 5. Tak semestinya bilangan ni betul. Kan? Jadi kita nak kira buka view ke, kita nak kira orang yang memang tengok betul-betul ke, kita nampak. Jadi itu makna iktibari. Benda tu iktibar akal kita. Iktibar akal kita tu tentang pengetahuan. Adapun maujud, benda tu memang ada betul-betul dekat luar, ataupun benda tu memang tak ada dekat luar. Bila masuk iktibari ialah tentang akal kita menggunakan akal untuk menghukum sesuatu ataupun untuk menilai sesuatu.
Wujud, benda tu memang ada kat luar. Ma'dum, benda tu memang tak ada kat luar. Tak ada luar, tak ada di alam realiti. Jangan bayang luar tu luar. Allah pun tidak dekat luar dalam. Tapi dia ada di alam realiti. Dia bukan di alam lah, dia ada di realiti. Allah tidak ada alam, dia ada di realiti. Maknanya kalau kita tak ada pun, Allah ada. Tetapi iktibari ni, dia tidak ada di realiti. Sebab iktibari tu dia ada dua. Iktibari dengan makna iftiradi dengan insya'i. Iftiradi ni memang tak ada betul dekat luar. Imajinasi kita je. Kita imajinasi adanya laut daripada guli. Ada tak laut daripada guli? Tak ada. So kita mereka daripada dalam, kemudian kita ucapkan, saya ni seronok kalau ada laut daripada guli. So dia daripada luar ke dalam, daripada dalam ke luar. Ini dia panggil iftiradi. Pengandaian kita sahaja. Tapi kalau dia ada mansyak di luar bawa ke dalam, dia panggil intiza'i. Maksudnya apa? Kita faham hubungan antara si A dengan si B. Si A ni menyebabkan si B ni lahir. Okey, kita nak faham apa antara hubungan antara si A dengan si B ni, maka akal kita proses. Hubungan yang menyebabkan lahirnya si B, maka A ni ayah, keayahan bagi B yang merupakan keanakan. Nampak? Jadi akal kita mereka hubungan itu namanya apa? Tapi dekat luar tak ada pun. Dekat luar hanyalah dia dah lahirkan orang tu, selesai lah. Tidak ada nisbah keayahan, keanakan, itu dalam akal kita saja. Benda itu tidak ada di luar. Macam tengok orang bujang kan. Tengok orang bujang. So aku nak reka lah satu nama bagi orang yang tak ada pasangan ni, namanya bujang, nampak? Akal kita reka istilah bujang itu. Padahal kebujangan bukan dalam diri dia. Betul? Kebujangan bukan sifat dia pun. Sama juga orang yang dah kahwin. Orang dah kahwin apa nama dia? Apa? Kelamin lah apa kan. Bukan sifat tu dalam diri dia. Anak sulung. Bukan sifat tu dalam diri dia. Kan? Itu semua iktibar akal. Menamakan, okey orang ni tak ada abang dan kakak. Okey, dia ialah sulung. So sulung tu kalimah mengiktibarkan seseorang yang tak ada abang, tak ada kakak. Dan dia bukan wujudi pun. Dia tak ada dalam diri orang tu pun. Itu dia panggil iktibari intiza'i. Tapi bendanya ada, mansyaknya dekat luar. Kalau iftiradi langsung tak ada dekat luar, mana ada laut daripada guli, tak ada. Kan? Tapi kita reka dalam diri kita, kemudian kita cakap keluar. So ulama kata, iktibari, iftiradi, dalam keluar. Idea kita yang kita reka, kita sampaikan. Tapi intiza'i, iktibari intiza'i, luar ke dalam. Luar ke dalam. So, iftiradi dalam keluar, intiza'i luar ke dalam. Benda yang ada mansyak, dia punya terbitannya kat luar, kita tarik, serapkan ke dalam kepala kita, lalu mereka satu pengiktibaran. Begitu. Jadi tidak ada masalah benda tak ada kita sabitkan, kerana yang kita sabitkan di tahap ilmu, bukan di tahap realiti. Jadi kita kena bezakan. Yang kita mengaji ialah pengetahuan. Adapun dia di luar, boleh jadi bersesuaian dengan pengetahuan kita, boleh jadi tak bersesuaian dengan pengetahuan kita. Okey? Satu, wujudi dengan makdum ataupun mawjud dengan makdum tentang apa yang kita ketahui dengan akal kita. Maka dia ada satu lagi namanya iktibari. Hanya ada dalam minda kita sahaja. Jadi saya tengok, minta maaf, ada ta'liq sikit. Ada orang sebarkan video je mengatakan zat Allah itu iktibari. Itu masalah. Bukan zat Allah iktibari. Zat Allah wujudi, of course. Maknanya dia ada di luar minda kita. Dia ada di realiti. Zat Allah. Kalau zat Allah tak ada dalam realiti, dia hanya dalam zihin kita saja. Maknanya kita ni delusional. Kita ni jadi ada sakit mental. Tuhan dalam kepala saja, tak ada di wujud. Salah tu. Ya, sifat of course wujud, sifat wujud of course iktibari.
Sebab kita iktibarkan sesuatu yang ada di realiti itu ada, tetapi zatnya memang wujudi. Sifat wujud itu iktibari. Sifat wujud itu iktibari. Sifat wujud iktibari. Ada yang kata hal dan iktibar. Khilaf lah. Tapi saya antara orang yang tidak mensabitkan hal. Maka wujud ialah iktibari. Tetapi zat, diri Allah mana boleh iktibari? Diri Allah mesti wujudi, mesti ada di realiti. Itu kadang-kadang orang keliru. Jadi kalau tak boleh nak masuk masalah iktibari ni, jangan bahas. Itu saya punya nasihat. Cukup kepada maujud dan makdum. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Itu selamat. Yang paling selamat ialah ada, tak ada. Kemudian tambah satu sikit iktibari. Kemudian level lagi canggih tambah hal. Ini siapa yang boleh bahas sampai hal, maknanya dia terror. Siapa yang tak sampai tahap hal, jangan buat hal. Ya, cukup maujud dan makdum. Benda ada, benda tak ada. Kita sabitkan dengan ilmu kita apa yang wajib, apa yang mustahil. Habis. Sebab apa? Sebab perbahasan yang Ustaz cakap tadi tu, dia dibahaskan dalam perbahasan umur ammah. Umur ammah ni permulaan bagi perbahasan ilmu kalam. Dia bukan ilmu akidah. Perbahasan bagi ilmu. Kadang-kadang ulama, tok-tok guru kita, orang-orang yang ustaz-ustaz yang hebat, dia termasukkan dalam tu untuk mudah. Tapi kalau kita tengok makin susah, tarik balik. Tak payah kita bahas. Ya. Baik. Kalau tidak, orang yang belajar keliru lama dia syarah zat Allah pun iktibari. Aduh, saya pening. Ya. Kemudian, ada soalan tadi ya? Saya tak nampak. Mungkin ada soalan, mungkin boleh ajuk kepada Tuan Guru. InsyaAllah satu soalan ni. Yang angkat tangan ke tu? Ustaz, izin tanya. Baik. Cara selamat, contohlah selamat untuk kita beriktikad Allah Ta'ala tu pencipta dan selainnya adalah makhluk ataupun perkara yang berubah. Maksudnya syurga neraka pun adalah bukan perkara berubah lah, maksudnya makhluk juga diciptakan. Boleh ke kalau beriktikad macam tu? Selain daripada Allah Ta'ala semua makhluk. Maksudnya macam tu je. Gitu. Of course. Memang semua selain Allah tu makhluk, itu akidah yang sudah jelas. Maknanya semua selain Allah makhluk. Kalau tidak, dia ada 3 je. Khaliq, makhluk, ataupun la khaliq wala makhluk. Khaliq Allah sahaja. Selain daripada Allah makhluk. Ada tak yang bukan pencipta dan yang bukan diciptakan? Tak ada. Kalau ada yang ketiga ni, maknanya ada yang qadim bersama dengan Allah. Mustahil. Ya. Ahli falsafah kata alam ini qadim lah. Alam ni tidak dicipta dan tidak mencipta. Allah tidak menciptakan, Tuhan lah. Tuhan tidak menciptakan dan alam ni tidak diciptakan. Sejak Tuhan ada, alam ada. Dia macam matahari dengan cahaya. Jadi konsep itu, of course kita kena nafikan dengan mengatakan semua selain Allah ialah makhluk. Sebab dia tak ada yang ketiga, pencipta pun bukan, dicipta pun bukan. Tak. Semua selain Allah. Ya? Mustahil akal. Yang ketiga tu mustahil akal lah. Yang ketiga, mustahil akal, betul. Mustahil akal setelah adanya alam. Kalau tak ada alam, maka dia tak mustahil akal. Dia wahdaniyah ni dia teknikal sikit. Kalau tak ada alam, kita pun tak tahu. Boleh tak ada qadim selain Allah? Boleh aja. Tapi sebab adanya alam, okey, dia masalah qadim ni, dua Tuhan mustahil akal. Tapi dua qadim tertolak secara syarak. Sebab akal tak boleh nafikan adanya yang qadim selain Allah. Akal tak boleh nafikan adanya qadim selain Allah. Contohnya, Maha Pencipta Allah saja. Tapi adanya satu batu yang memang tidak diciptakan. Dia qadim bersama dengan Allah. Tapi dia tak ciptakan apa-apa. Itu akal tak boleh nafikan tu. Kerana apa masalahnya? Maksudnya qadim yang dikodimkan, Ustaz? Apa? Qadim yang dikodimkan oleh Allah, macam tu? Tak, bukan. Dia memang wujud. Sejak Allah wujud, dia wujud juga. Kalau qadim, Allah tak boleh qadimkan. Qadim ni dia tak boleh diqadimkan. Sifat qadim ni dia mesti sedia ada.
Kekal boleh dikekalkan. Tapi qadim tidak boleh diqadimkan. Oh, okey. Ya. Kekal boleh dikekalkan sebab dia ada permulaan. Tetapi untuk mentiadakan permulaan tu mustahil. Dia Maksudnya memang Ustaz, tak ada permulaan. itu kekal aradi kan Ustaz cerita? Ya, kekal aradi. Maksudnya kekal yang dikekalkan. Tapi tak ada qadim aradi. Qadim yang diqadimkan tak akan wujud. Qadim mesti zati ataupun zamani apa semua tu tak kisah. Tapi qadim zati ni dia mesti diri dia. So masuk relate kepada adakah dia mustahil akli? Dia tidak mustahil akli. Allah wujud, dia ciptakan alam ni, tapi ada satu batu yang kita contohlah, ada satu batu yang tak diciptakan oleh Allah pun. Dia sekodimnya Allah. Boleh secara akal, tetapi mustahil secara syarak sebab Allah SWT sebut kul huwallahu ahad. Allah Maha Esa, maknanya tak ada selain Allah yang qadim. Allah dah nafikan secara wahyu. Maka wajib tidak ada qadim selain daripada Allah secara wahyu. Itu Allah dah jelaskan. Dan dalil daripada hadis kana Allah walam yakun syai' ma'ahu. Allah satu-satunya dan tak ada yang menyertai Allah. Maksudnya tidak ada yang qadim selain Allah. Itu bukan dalil akal tapi dalil wahyu. Itu soalan bagus. Tidak ada pencipta selain Allah, dalil akal. Tapi tidak ada qadim selain Allah, dalilnya wahyu. Dalilnya wahyu. Maknanya Allah kata kul huwallahu ahad. Maknanya Allah tu esa. Maknanya dia satu-satunya yang qadim. Karena Allah walam yakun syai' ma'ahu. Allah sahaja yang wujud, tak ada yang berserta dengannya. Maknanya Allah sahaja yang qadim. Jadi siapa yang kata ada dua qadim kafir sebab menafikan ayat Quran dan hadis. Ya. Tapi dalilnya bukan hukum akal. Bagus. Ya. Baik. Soalan tu dakik, subhanallah. Kalau boleh faham tu subhanallah. Ada satu lagi soalan mungkin yang angkat tangan dari tadi. Silakan Puan Jamatun. Silakan Tuan Guru dah tunggu sebab angkat tangan ni. Baik, silakan. Sebab dah angkat betul nanti kita tutup insya-Allah. Ataupun dia tertekan ke Guru. Oh, tertekan. Okey, stres lah. Jadi mungkin boleh kita simpulkanlah Tuan Guru insya-Allah. Baik, insya-Allah. Kita Kesimpulan tadi asas-asas ilmu akidah kita kena tahu supaya apa? Lepas ni kita belajar makin semangat. Sebab salah satu sebab kita tak semangat nak belajar sebab kita tak tahu apa yang kita belajar. Macam saya lah dulu, saya bukan nak cakap buruknya ilmu ke apa. Tapi dulu saya tak faham apa pasal saya kena belajar kajian tempatan. Contoh. Kan? Apa pasal nak kena buat peta-peta semua benda ni kan? Saya tak relate. Maknanya saya tak tahu kenapa kena belajar. Kan? Matematik tahu juga kira ke apa kan. Guru pun tak syarah ilmu kajian tempatan ialah ilmu yang membahaskan apa subjek-subjeknya kan. Tambah kita sekarang, adakah manfaat kita belajar ilmu kajian tempatan? Kita dah ada GPS dan sebagainya kan. So, tiga ni penting. Tahu ilmu, apa subjek dia dan apa kesan dia. So, kita sendiri akan buat pilihan. Aku nak belajar tak lepas ni? Kan? Dah tahu kepentingannya mesti nak belajar. Tapi kalau tak tahu apa ilmu ni, apa nak dibahaskan dan kenapa kena belajar, maka dia tak semangat nak baca. Bila dia tahu daripada awal, mabadi ilmu, apakah dasar-dasar bagi ilmu yang menyebabkan dia akan terinspirasi untuk belajar. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, subjek tadi sangat penting untuk kita tahu, rupanya kita ada benda yang tak cukup. Iaitu dalil-dalil yang meyakinkan itu sebenarnya yang kita nak baca. Saya tidak mentohmahlah agama tuan-tuan. Of course lah saya tahu rukun iman semua dah selesai kan. Tapi apa dia? Dalil-dalil tadi kan. Dalil-dalil yang meyakinkan itu. Macam dibahaskan soalan tadi. Ni dalil ni mustahil akal ke mustahil. Inilah dalil. Saya jujur dengan ilmu lah, maknanya kalau dalil dia bukan mustahil akal, saya akan kata itu tidak mustahil akal. Walaupun dia tertolak secara agama, tapi dalilnya akal ke dalilnya wahyu kan. Saya kata dua qadim itu dalilnya wahyu. Tapi dua maha pencipta dalilnya akal. Nampak? Beza tu. So insyaAllah mudah-mudahan bila kita mahir dalil dan istidlal ini menyebabkan kita lebih Allah jaga dengan sebab yang kita ambil dalam akidah kita. Dan inilah harga mati kita. Allah SWT sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Makna jangan mati melainkan dalam keadaan Muslim, belajarlah ilmu akidah. Itu. Untuk jaga akidah kita sampai meninggal dunia dalam husnul khatimah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah jaga akidah kita dan qabul ilmu yang kita belajar dan menjadikan dia manfaat dalam bentuk istiqamah dalam agama kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Baik, syukran jazilan, terima kasih kepada Tuan Guru. Jadi sebelum kita nak menutup, kita lihat untuk hebahan untuk kursus pada keesokan harinya. InsyaAllah pada hari ini kita telah daurah untuk seri ke-5 dan seri ke-6. InsyaAllah bersama dengan Tuan Guru pada 12 Jun. Jadi saya memohon 12 Jun 2012 saya memohon pada semua tuan-tuan, puan-puan hadirin bersama-sama kita dengan Tuan Guru untuk mendapat keberkatan lagi untuk kita bugarkan untuk siri seterusnya. Siri yang akan datang, insyaAllah. Baik, seterusnya esok kita akan dalam Quran Circle laman tafsir Al-Quran, iaitu bersiri yang ke-16 pada esok hari Jumaat 9 Mei. Jadi boleh hebah-hebahkan untuk online kita laman tafsir pada esok hari, insyaAllah. Jadi seterusnya lagi untuk hebahan pada minggu hadapan pada 17 April siri yang ke-5 Cela Ifaraid yang dibawa oleh Ustaz Wan Abdul Halim, dan yang terakhir pada hari Jumaat minggu depan itu tak dapat, itu fik ibadah kita. Fik ibadah kita pada hari Jumaat pada 18 April 2025. Jadi insya-Allah alhamdulillah sampai kita ke penghujung kita. Mudah-mudahan terima kasih kepada Tuan Guru atas penerangan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan dapat keberkatan kita sama-sama. Baik, juga saya mewakili daripada pengarah Ilim KP Jelebu iaitu Ustaz Norabi Endut mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada hadirin yang sudi hadir, juga kepada staf-staf ilim yang terlibat, juga kepada pengarah kanan khususnya ilim kampus Utama Pangi dan ilim-ilim kampus seluruh Malaysia insya-Allah, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi, mudah-mudahan insya-Allah Tuan Guru doakan kami untuk dapat istiqamah belajar dalam bab ilmu dharah insya-Allah. Baik. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih Al-Fatihah dan suratul As. Mohon maaf sekiranya ada terdapat kesilapan dan kelemahan sebanyak kami mengendalikan program ini insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi. Tuan Guru, terima kasih sekali lagi. Tuan-tuan dan puan, sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.